pernah terfikir tak, kenapa kucing-kucing kita beli mainan-mainan yang mahal, tapi sikit pun tak pandang. Tapi kalau sofa kita, mesti jadi mangsa, kan? Sebenarnya guys, kucing-kucing kita ni bukan sengaja nak cakar sofa kita atau nak rosakkan sofa kita. Dia cakar sofa kita tu bersebab tau. Dan sebab dia, yang pertama, kucing kita nak tajamkan kuku dia. Yang kedua, kucing-kucing kita nak renggangkan otot-otot badan. Dan yang ketiga, dia nak tinggalkan bau sebagai tanda. Ni tempat aku. Kalau korang nak tahu lagi, dekat tapak kaki kucing tu ada kelenjar bau tau. Cakar sofa, maksudnya dia tengah sign kawasan dekat sofa kita. Bermaksud, sofa tu dah jadi hak milik kucing kita. Jadi kita tak ada sofa lah. Macam tu. Macam mana kita nak elakkan kucing kita daripada cakar sofa? Cara dia sangat-sangat mudah. Yang pertama, korang kena sediakan scratching board. Yang di mana scratching board ni boleh untuk jadikan tempat cakar kucing kita. Untuk scratching board tu, korang kena letak dekat tempat yang selalu kucing kita lepak. Supaya dia akan selalu pergi dekat situ dan mencakar. Dan yang paling penting, korang jangan marah kucing korang. Sebab dia takkan faham apa-apa pun. Okay? Sekarang, sofa dekat rumah korang, siapa yang ada kena cakar ataupun sofa korang masih lagi selamat. Korang komen dekat bawah, okay?